Nak urus duit buat apa? Kan rezeki Allah dah tentukan. Ya betul. Memang kita yakin bahawa rezeki datang daripada Allah. Tak ada siapa pun yang nafikan. Tapi rezeki yang Allah bagi tu adalah amanah. Jadi kita kena uruskan dia dengan baik. Jadi kita jangan tunggang perkataan tawakal sebagai alasan untuk kita tak mahu belajar urus duit. Contohnya, bila ada orang ajak buat bajet, kita jawab, tak payah detail sangat kira duit. Nanti Allah bagilah tu. Ataupun, bila kita ajak simpan tabung kecemasan, kita kata, kalau Allah nak bagi susah, susah juga. Tapi bila hujung bulan, kita mula rasa sesak, kereta pun rosak, anak pun sakit, kita mengeluh pula. Kenapa hidup aku macam ni? Sedangkan dalam agama kita, tawakal itu datang selepas usaha, bukannya ganti usaha. Dan Nabi pun ajar sahabat, ikat dulu unta barulah tawakal. Bukannya lepaskan macam tu sahaja. Dah lepas, dah ikat, barulah serahkan semuanya kepada Allah. Begitu juga dengan duit. Kita belajar uruskan bajet, kita belajar supaya elakkan hutang yang tak perlu, simpan sikit-sikit. Itu semua adalah sebahagian daripada kita taat dan amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terus bagi alasan rezeki dah tertulis, sebenarnya kita bukannya tawakal, tapi kita malas nak uruskan duit.